Tolong jalan pun. Siapa lawak kira Yasin? Bodoh lah. Buat bang. Ya macam biasa. Biasa. Bersihkan 5K. 5K sore ke 5K tu. Oh, nak jalan dia pun jauh. Jauh gila. Oh, ni adalah Clicking Beach Clicking Beach yang famous tu, yang pulau di lawa nak mati, lawa gila weh. Kita orang pergi petang lah ni. Tu tempat dia macam nak buat lift lah, lift panorama tu kot. Nak jalan dia pergi dekat parking tu, ya Allah jauh gila. Ni kita orang pergi petang ni. Kalau pergi pagi tu okey lah. Kalau pergi tengah hari tu, ya Allah memang panas gila. Memang panas. Macam mana nak jalan jauh sangat ni. Memang banyak orang kat sini. Tapi time ni dah orang tak ada dah tu, yang aku gila-gila tu. Orang tak ramai. Mungkin dah petang pun nak maghrib kot. So harap-harap dapat tengok lah sunset kat sini. So ingatkan nak tengok sunset kat sini. Dia lawa. Penat. Penat menaik tangga, turun tangga. Dah lah kita orang baru turun daripada Gunung Agung. Kaki pun masih sakit lagi. Tiba dia bagi tangga pula. Aku kata nanti aku nak naik ke atas, nanti tak tahulah macam mana. Dia punya ni ramai juga orang. Okey lah, ramai juga kat sini petang-petang. Ramai Mek Saleh dengan Pak Saleh ramai kat sini. Tengok apa yang lawa. Lawa siap. Ya Allah, lawa. Patutlah lawa gila kat sini. Gila lawa. Boleh duduk sini ya. Pandamu Bicuk. Saya demo kan sanggup ke turun jauh gila. Nak buang lens ni. Boleh sekarang. Gila jauhnya turun. Cantik. Gila tu. Dia orang nak duduk dalam rumah aku tak. Tapi aku tak yakin. Mak Iki Linda semua. Dah. Gayat sial. Oi, sakit kaki. Dia estetik lah kan. Aku dia bagi tu tu laju gak. Di tangki yang kau besar juga. Okey. Biasanya jadi kalau kau tak okey, kau jangan paksa tau. Esok aku takut. Aku demam. Kalau tak okey kau jangan paksa. Tapi nak juga dia tak boleh tu. Dia cemburu nanti. Jam lah. Oh, esok lagi jam ni. Aku pun gayat lah sial. Tak gayat jadi gayat pula. Bodoh betul lah. Sial lah gayat lah. Wah. Tapi dia tengah buat lift tu tak apa. Dia tengah buat lift. Eskalator kot turun. Lift tu kena bayar pula RM100,000. Pun okey lah kalau RM100,000. Tak kena bayar RM100. Menangis.
Naik tak gaya sangat, turun tu yang gaya. Tak apa dah untuk orang kat dua ni. So kita turun dah. Kau tengok dulu keadaan. Cantiknya air dia. Kau Kali dia. kau tahu dia. Gambar. Sini kiri. Ya, nampak tak aku? Cepat kiri. Lah, dia dengan dia topi tu. What? Tak, masalah. Aku design tak apa. Kau tak selama ada topi kau. Dah topi orang. Tak. Masalahnya, bila masa kau yang ambil? Aku rasa bersalah sama hidung. Kau bagi aku tadi. Kau ulang kan? Aku ni, tuan dia tanya, mana topi? Aku, ha? Mana topi? Serius lah. Kau ni ajar main mah. Main. Jadi aku kan. Ya Allah. Main. Jenama apa tu? Main. Oi. Wah, apa ni seram. Kau sayang topi ke sayang aku, babe? Kalau kau sayang topi, aku jangan ambil. Tak, serius lah. Topi tu daripada mana sebenarnya? Topi tu kau hulur, aku ambil lah. Kau tak perasan kau hulur. Aku, patutlah aku pelik. Dah, takkan kau tak ingat topi kau sendiri. Aku pakailah dah. Tak, masalah dia masak gulu. Aduh, stres. Dalam hati, bengkak. Tak, topi tu daripada mana sebenarnya? Ha? Cuba cerita sikit. Ada sejarah kah? Sejarah tak? Ada sejarah kah topi tu? Tak ada. Masa aku gila Andin dulu. Oh, ya Allah, ya Allah. Gila, what's wrong with you? Wih, gila kesal aku pun rasa bersalah sebab bagi kat kau. Dah lah, aku tolong pegangkan, lepas tu aku bagi pula. Wah, sorry, just apa, dia tinggi nak mati melangkah. Tengok dia punya langkahan dia. Gila lah. Ni memang exercise tu. Aduh. Biar dia bagi dia dulu. Rasa bersalah, sama dengan aku rasa bersalah, babe. Jauh sangat weh. Kau nak ambil bahaya tu. Oh, hari ni buat hiking lagi.
Bapak dia hiking teruk gila. Atas ni. Tengok tu. Teruk nak mati. Oh, gila lah. Hiking dia. Oi, turun. Lepas ni nak naik tak tahu macam mana. Sunset dah. Ya, turun. Mampus lah nak naik balik sebelah nanti. Ambil eskalator siap lah. Oh gila. Pantai apa ni? Gila besar ombak macam mana masalah boleh mandi. Oh tak sanggup aku. Kami naik celana, kami turun. Kena naik mampu. Dah Azir tu dulu weh, kena naik. Jom, ambil gambar puas. Oh ya Allah, inilah dia. Tak, dia cakap. Ambil video lah. Oh, bagi. Terima kasih banyak. Fikir dah. Dia jom lah. Gelap lah. Pasal takut pula. Sekejap weh. Sebab tombol lampu kan tak risau jadi gelap. Gila. Muka member yang dah penat gila kena scam dengan Zam. Kami ingat Zam turun sampai bawah. Nasib baik aku turun bawah juga. Kalau tak, kalau aku dengan Kerry tak turun bawah tadi, kita orang give up. Aku tak balik lah. Seorang menunggu. Carilah kami di bawah dia. Kan? Duduk bawah ni aku rasa tadi. Kita je. Kita je. Kita lah juara ni. Kita je yang bangang turun.